Tiga pergerakan ke atas batas solat ialah pergerakan yang bukan urusan solat. Tu. Jangan sampai pergerakan banyak itu orang yang tengok, kalau ada orang yang tak solat, dua orang yang matang tengok kita ni, diandaikan kita tak solat dah. Jangan sampai macam tu. Daripada kiri ni kan, kita nak pergi kanan ni. Itu contoh kan. Jadi bila orang tengok ni, dia tak sembahyang dah ni, betul. Habis batal. Itu batal. Ya. Tiga pergerakan ke atas batas solat ialah pergerakan yang bukan urusan solat. Tu. Orang tu batal, cabut keluar kan. Jadi siapa yang afdal? Orang yang kiri tu pergi kanan ke belakang penuh kan? Sebab apa belakang yang afdal penuh kan? Sebab saf depan tu afdal. Yang kiri ni dah ada kat saf tu dah. Jadi kalau diberanjak pun tak ada afdal. Ya, yang belakang ni yang nak dapat yang afdal ni kan. Kita pun pergi lah. Berapa kali saya gerak? 5 kan? Jadi tak batal lah. Sebab ini solat. Ada tak tuan-tuan tengok ustaz kan? Ni saf depan ni, ni kosong tu, ustaz gerak. Ada tak tuan-tuan sangka yang ustaz ni tak nak solat dah? Tak kan? Sebab itu solat. Ya.